Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menu berbuka puasa atangnya orang Banjar hari ini sotong sotong masak pedas ya. Okey, bahan-bahan ni saya dah sediakan 500 gram sotong dah dibersihkan. Okey, bahan-bahan untuk tu ialah cili api sebanyak 10 tangkai. Serai 6 batang. Bawang putih 1 labu, dan daun 5 purut daun 5 purut 5 helai. Okey, sebagai hiasan cili merah 1 tangkai, dan bahan-bahan lain sini air limau, sos tiram dan juga sos ikan. Bahan lain ialah garam dan gula secukup rasa. Untuk sayur pula kita akan masak pucuk pucuk daun moringa, masak lemak. So ini setengah biji kelapa. Kejap lagi saya blend untuk jadikan santan. Dan moringa kita ambil bahagian pucuk saja. Kita ambil bahagian pucuk. Sotong masak pedas, masukkan tu ya. Cili potong. Ini cili. Betul. Gaul. Potong masak pedas. Okey, sudah masak, boleh dihidangkan. Tutup. Dah siap. Yang kita masak untuk berbuka hari ni, sotong masak pedas dan juga sayur sayur pucuk moringa masak lemak. Okey, yang masak tadi anak saya latih dia masak. InsyaAllah jumpa lagi di lain siri bersama saya di Atangnya Orang Banjar.